Nisavrolai spray for the scarpies na duyong and Mirman. This is Ravani Variable Blaze. Terdapat sewak yang very popular and kutubaku biasa sama seperti Tiffany. Tiffany jatuh cinta dengan lelaki paling tampan di sekolah, Mirman, Jimmy. Perasaan Jesus meaning Fronish precious with chins to my shrub nose. The die defines hand. Tetapi ada satu masalah, Jimmy sendiri pernah rasa kerana dalam kehidupan sebenar. Tiffany, tapi jangan terlalu berharap. Apa itu? Jimmy? Apa? Seekor ikan? Betapa menjijikkan. Adakah kamu lakukan itu untuk mempermainkan saya? Tetapi kenapa? Saya rasa terhina. Bagaimana kamu mencium ikan? Oh, Tiffany, adakah ini teman lelaki baru kamu, Encik Perch? Saya tak nak pergi sekolah lagi. Kenapa dia tak suka saya? Kenapa dia buat begini pada saya? Saya benci dia. Tiffany, apa yang salah? Periksa media sosial kamu, Molly. Tiffany, kenapa awak cium ikan itu? Kasihan, saya minta maaf tentang itu. Tapi Tiffany, saya ada idea. Jangan risau, sayang. Kita akan selesaikan semuanya. Bagaimana jika kita menjadi kakao Grace Karik sehingga semua orang mahu menjadi kawan dan keluar dengan kamu? Saya ada rancangan. Klik butang itu. Pilih saya ada pakaian solekan dan aksesori. Wah, ini tak pernah berlaku sebelum ini. Adakah semua ini untuk saya? Molly, jom kita warnakan rambut saya secepat mungkin. Sekarang. Namun, tiada jumlah solekan yang dapat menyembunyikan jerawat saya. Bagaimana saya boleh menghilangkannya? Oh, saya akan picit keluar. Tiffany, jangan berani-berani. Kamu tak boleh buat begini. Oh, bersepahnya. Tiffany, apa yang kamu dah buat? Baiklah, saya akan bantu kamu. Jangan bergerak. Saya perlukan siput. Dan disipo, berbina berhani kolas na person, inoke ang marat tuwas tonay na resmarina mo askojo po mamite. Begitu sahaja, tunggu beberapa minit lagi, wajah Anda akan berubah. Saya tak nampak apa-apa. Saya perlukan cermin mata. Tidak. Anda periang kanta. Ayu, wah, saya boleh lihat semuanya dengan jelas. Wow, dan sekarang saya boleh lihat misai saya dengan jelas. Oh, bagaimana saya harus menghilangkannya, Molly? Saya ada idea. Kita perlukan pencair lilin. Ari kesepranasan dan dia masukkan lilin ke dalam. Wah, itu main trick. Aduh, jari saya terkena bakar. Tiffany, kenapa awak sentuh itu? Saya belum pun masukkan lilin. Dan sekarang lilin itu sedang mencair. Kacui caramel kapas. Ketstiot serdam lilin and kitum lights from your tister hang dan and free kina gamba your rest. Ia kami hilang kursor Saras Pai. Kita tunggu beberapa menit untuk ia mengeras. Dan kemudian kita tarik. Yes, great guys, you right, so Ray for Jan. Tetapi tidak akan ada rambut tambahan. Dan akhirnya, tidak. Saya tidak akan benarkan awak. Ia sakit. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Geli. Bagus. Sekarang kita tarik. Danning shivering. Oh, wah. Lihat itu. Sangat licin. Saya terkejut. Semuanya sangat hebat. Tunggu gigi saya. Oh, jangan risau tentang itu. Ini boleh diperbaiki juga. Kita ambil berus dan pes dengan gegelung kereta. Awis bar and we bertika without pressing sayin kotor. Gosok. Sekarang yang tinggal hanyalah membilas mulut Anda dengan air dari pengair. Enter oil for me. Sheer fast. Hebat! Wah, gigi saya putih semula. Apa itu? Ia tersekat. Bibir saya. Molly, tolong bantu saya keluarkannya. Saya tersekat. Sekarang, ayo, tarik. Saya tarik. Oh, tarik. Tapi saya telah mengeluarkan ikas dari bibir awak. Oh, hebat. Dan sekarang saya sangat cantik dan bibir saya sangat besar. Dan Freakan Cosmetics. Mari kita buat solekan yang cantik untuk Anda. Saya ada peti besar dengan pelbagai kosmetik di sini. Wah, apa ini? Oh, lihat rambutnya.
Tiffany, pulangkan semula. Itu bukan mainan. Saya akan buat solekan awak sendiri. Tuangkan asas di sini. Dan sekarang sapukan lapisan nipis pada muka. Sembur, jangan bergerak. Saya hampir siap. Dan sempurna. Hei, bagaimana dengan kening saya? Hah? Lihat saya mendawai dia segala mencium dan menunjukkannya. Ambil stensel kening. Agino, seperti ini. Inai gomornador. Es widesale. Tiffany, lihat! Wah, cantiknya. Kening saya tak pernah nampak secantik ini. Apa seterusnya? Sekarang saya perlukan gelang dengan pembayang mata. Detail yang dimau saya nak buka dan sekarang biarkan warna ke lupa mata rawat. Warna merah jambu sesuai dengan kamu, Tiffany. That is so. Pada saya jorkly sesuai. Ketinggalan eyeliner trend nak lagi flash with you. Dan sekarang sedikit lip gloss merah jambu pada bibir anda. Oh, summer. Sangat terang. Kemudianlah kita waras halba macam. Wah, ia sangat panjang. Ia sempurna. Sentuhan terakhir adalah sedikit kilauan. Wah! Wah, sangat cantik. Terlalu banyak urutan. Wah, saya berkilau. Lihat itu, saya suka. Tiffany, tortury Kim Turkis. Yung ada kerja tuo timur. Sino ada idea? Sejak tolong ke torcang. Apa ini? Lollipop dalam rambut kamu? Oh, kamu jumpa. Saya kehilangannya sebulan lalu. Sedap. Eu, wailah hakim kepada rambut. Oh, udah wayak pen rambut. Sesi, warfdak here. Kenapa harus berdekan fever bayi? Baiklah, mari kita sikat rambut itu sekarang. Berus yang hebat, kan? Sekarang, mari kita sapukan buih. Lebih banyak mana lebih baik senyum oil akan membantu untuk membetulkan rambut Anda, menjadikannya licin dan patuh. Sekarang kita perlu mengagihkannya dengan sikat. Ya, sangat menyeronokkan. Ya, memang tes ia juga cakap sesuai. Kita sikat rambut jeli dengan buih itu. Sekarang, tinggal keringkan sahaja. Syamila akan lebih khas pada rambut dan pasangkan pengering rambut. Wah, itu sangat menyeronokkan. Saya suka. Baiklah, itu sudah selesai. Wah, saya nak tengok. Betapa cantiknya. Rambut saya berwarna merah jambu. Terima kasih. Tapi awak tak rasa. Itu sahaja. Sebab kita perlu buat gaya rambut yang cantik. Lihat itu. Wow, Molly. Awak buat saya nampak cantik. Dan apa ini? Tocang yang menarik. Saya suka mereka. Mereka sangat merah jambu dan comel. Mereka sesuai dengan saya. Itu sahaja. Barang kemas. Betapa cantiknya ia berkilau. Sekarang, mari kita cari pakaian untuk kamu. Cuba jaket ini. Oh, tidak. Bersama dengan suit ni, Persili Persilnas Betfugar Kistra. Gak masuk akal. And apa ni? Pakaian seragam kerja? Tidak. Oh, lihat tu. Itu lebih elegan. Ya, betul. Dan bagaimana dengan bahagian bawah saya? Baiklah, Quasir, itu bukan masalah. Biar saya betulkan ekor Anda. Ya, sepatutnya lebih cantik sekarang. Itu perkara yang berbeza. Semuanya berkilau dengan indah. Ini adalah apa yang kita perlukan. Wow, Molly, saya tak kenal diri saya sendiri. Saya nampak cantik sekali. Terima kasih. Saya perlu ke sekolah dengan cepat. Awak kawan yang hebat. Siapa yang datang? Oh, tunggu apa? Siapa itu? Keluar, itu Tiffany. Dia sangat cantik. Saya tiada kata-kata. Halo semua. Awak kelihatan hebat, Tiffany. Adakah awak mahu keluar temu janji dengan saya? Janji temu?
Sudah tentu. Mari sini, Jimmy. Sekarang, cium udang galah. Wah, awak ada kuat tunggu apa? Cakar. Saya cium udang galah. Sekarang kamu tahu bagaimana untuk mengenakan seseorang. Sekarang seluruh sekolah mentertawakan kamu. Adakah Anda suka video kami? Tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.